Okey, baik. Boleh ingat ke? Boleh. Boleh? Boleh. Okey, seterusnya kita belajar apa lagi hari ini? Kenapa pentingnya kita ni beriman kepada malaikat? Apa kepentingan dia? Meningkatkan keimanan diri. Meningkatkan keimanan Diri. Yang kedua, Menjauhi perkara yang tidak baik. menjauhi perkara yang tidak baik. Yang ketiga, untuk amalan soleh, Membanyakkan amalan baik dalam diri. memperbanyakkan amalan baik dalam diri. Okey, bagus. Bagi okey, baik. Alhamdulillah. Okey, alhamdulillah awak dah selesai tajuk berkenaan ketaatan kepada Malaikat. kepada malaikat. Jadi, Ustazah harapkan awak boleh mengamalkan dalam kehidupan. Dalam kehidupan. Awak sentiasa rasa. Okey. Apa lagi? Okey, awak sentiasa rasa malaikat tu ada bersama dengan kita. Jadi, Ustazah harapkan awak semua boleh mengambil pengajaran daripada apa yang kita belajar hari ini. Jadi, kita sentiasa rasa malaikat ada bersama Kita. bersama kita. Kalau uji dari hutan ada tak? Ada. Ada. Kalau uji dari tanah? Ada. Kalau masa dalam tubuh? Ada. Kalau uji naik ke betul-betul? Ada. Di mana-mana sahaja malaikat ada. Jadi disebabkan itulah kita kena beramal dengan Baik. amalan yang baik. Okey, boleh Bazir? Boleh? Boleh. Boleh faham? Boleh. Okey, boleh faham? Boleh. Okey, baik. Alhamdulillah. 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 Jadi setakat itu sahaja kelas kita hari ini. Okey, boleh bangun. Terima kasih pada